Korang ramai yang tanya Dian macam mana Dian punya rutin penjagaan rambut kan. So hari ni Dian nak tunjuk kat korang macam mana Dian punya rutin sebelum pergi kerja. Kalau hari yang Dian cuci rambut lah. Okay. So first kali ni dah cuci rambut, dah bersih semua. First kali Dian akan start dengan tonic dulu. Lepas rambut dah lambat-lambat basah macam ni. So ni dekat depan ni spray je. Spray berjari. Letakkan kat bahagian tepi pula. Jangan lupa tau. Korang spray. Jangan lupa massage dulu. Make sure korang guna jari je tau. Jangan guna kuku. Ni ramai yang ingat guna kuku. Bagus. Sebenarnya kuku tu boleh cederakan kita punya kulit. Next. So kalau nak dry rambut, okay, dia akan guna serum ni sebagai heat protector. Sebab sebelum kita nak pakai hair dryer, nak ada heat protector supaya rambut kita ni tak kena direct heat. Okay, so serum ni bukan saja boleh jadi heat protector, dalam masa yang sama dia boleh buat rambut kita jadi lembut lah, jadi soft. Okay, ni sikit je tak banyak. Macam rambut macam dia ni, pakai satu je sama. Sikit je. Kalau gosok, terus pakai kat atas. Kalau korang jenis yang rambut berwarna ke, rambut kena bleach ke, okay, so rambut korang akan lebih kering sikit kan. So make sure korang ada standby satu detangle comb ni. Sikat yang lima detangle. So untuk detangle kan, kalau yang mana yang sangkut ke, sebab tadi kan kita massage dia, so rambut kita akan berselirat. So korang nak detanglekan balik, okay, korang pakai detangle comb ni, so dia tak sakit. So sekarang kita mulakan. Last step pakai hands. Okay, ni yang ni bagus sebab dia ada keratin sekali. So sebelum kita keluar panas, kena terik matahari, so dia boleh protect dia punya. Siap. Okay, semua dah siap daripada akar sampai hujung. Yang nak tunjuk kat korang cara pakai kan. Lepas ni korang dah tak ada alasan dah, tak reti nak guna, tak reti nak cara pakai. Okay, dah lah, dia nak pergi kerja dah. Okay, jumpa korang nanti kat sebelum. Bye.